Perempuan kafir suka pada adik laki-laki saya. Dia nak masuk Islam supaya dapat kahwin. Bolehkah macam tu? Boleh, tapi tak molek. Orang bukan Islam nak masuk Islam kerana nak kahwin dengan orang Islam. Tidak bagus, tak molek. Yang moleknya dia masuk Islam dulu. Kerana dia nak kepada agama Islam. Kemudian barulah dia bernikah. Itu molek. Faham? Sebab tu banyak dia kahwin kerana dia masuk Islam, convert, tukar agama kerana nak kahwin je. Bila bercerai, balik ke agama asal. Nampak? Jadi kalau dia nak ke kita, dia nak masuk Islam kerana nak ke kita, tak boleh. Walaupun boleh jadi dia akan jadi baik. Tetapi niat dia tak betul tu. Nah, dia niat dia masuk Islam bukan kerana nak seorang perempuan atau nak seorang laki-laki. Tapi dia kerana menak pada kebenaran Islam itu sendiri. Nah. Jadi bila dia biar dia masuk Islam dulu dan dia elok belajar agama bersungguh-sungguh, baru berkahwin.